Okay guys, haruan gorgon ni ha, gorgon. Aku nak masak gulai ikan haruan, gulai daun kaduk. Ikan haruan. Nanti aku buat. Ni aku nak siang dulu kan nak masak gulai daun kaduk. Okey. Ni ikan lah, gorgon ni. Ha, ni ikan satu ekor. 2 ekor. Ini bujuk tau, bujuk. Bukan haruan tau. Tapi boleh je masak sama je dengan haruan. Ni bujuk. Ni haruan gorgon, tahan tajuk. Ha, gorgon ni. Bapak haruan ni. Punyalah payah nak siang besar-besar gini, menyampah rasa. Tapi mancing sedap lah, nak siang payah tau. Okey, main tengok aku siang haruan dulu. Payah pakai ni. Sebab ikan dia licin. Guntingnya senang. Satu nak scaling dia tu cukup seksa ni buang sisik lah, menyampah. Besar ni. Haruan besar ni mancing memang sedap lah. Tapi nak siang cukup menyampah besar-besar ni. Okey dah. Kerat. Okey dah siap siang. Siap siang. Okey dah. So nak ambil kunyit hidup. So aku kunyit hidup ni alhamdulillah lah aku ada tanam. Adalah simpan sini, nak pakai karet, nak pakai gali. Banyak sangat kunyit ni. Jumpa dah. Nak pakai gali. Ni kunyit hidup. Kunyit hidup. Lepas tu daun kaduk. Ni daun kaduk. Ni nak daun kaduk. Daun kaduk ni ambil lah 4-5 helai. Ambil yang tua-tua sikit tak apa. Ni daun kaduk. Ni daun kaduk. Ni daun kaduk. Ni daun kaduk. Hidup ni kau ambil lah 1 inci 2 inci gini. Ni buang kulit dia lah, cuci lah. Dia resipi dia kunyit hidup. Kalau nak gulai ikan haruan daun kaduk ni, nak kunyit hidup, lengkuas, bawang merah. Bawang merah tengoklah sukatan, biasa 3-4 ulas lah untuk 2 ekor ikan ni. Tengok 3-4 ulas, 4 ulas lah, 4 ulas kunyit hidup dalam 1 inci macam ni. Lepas tu cili api tu terpulang, nak banyak ke nak sikit, 4-5 biji, bagi rasa pedas-pedas. Siapa yang suka pedas banyak lah. Lepas tu cili besar yang merah tu satu atau 2 cukup. Lepas tu lengkuas semua tu, kunyit semua. Kunyit bawang putih optional. Bawang putih tu optional lah. Tak nak pun tak apa. Kalau ada letak 2 ulas cukup dah. So kunyit hidup ni masukkan sekali dalam blender macam ni. Mana tu? 4 cupcake. Blender ni taruh air macam ni, bagi cair sikit, senang nak tuang dalam periuk. Okey, ni blender kan. Ingat, blender kan kunyit hidup, lengkuas, bawang merah,
Lepas tu bawang putih optional, cili api dan cili besar, dan blenderkan dia. Bagi betul-betul hancur tau. Blender bagi hancur tau. Okey, dah siap blender. Masuk ke dalam periuk. Masuk ke dalam periuk ni ha. Ready. Tambah air. Lepas spiral. Okey. Dah siap tu, masuk ke dalam periuk. Baby. Buka api. Hidupkan api. Tambah air. Kuah tu kena samakan lah, kena balance lah dengan ikan yang ada tu. Tunggu je. Kita bagi panas sikit lagi lah, baru kita taruh santan. Okay, dah panas gitu tu, kita bubuh santan. Saja melambatkan santan ni because of tak nak santan sekali duduk dengan panas sekali tu, sebab takut pecah minyak ni. Lepas tu kita gaul santan ni. Santan tu kita kacau. Kita kacau santan. Kita kacau. Kacau santan tu. Tadi malas nak letak sekali, tak nak. Boleh juga letak sekali santan tu, tapi malas nak letak sekali. Nanti dia pecah minyak. Ni dia ketul-ketul lah. Ni kacau ni nak avoid daripada ketul lah. Kita rasa masing-masing. Aku tak pandai pun. Ini kita rasa aku lah. Kacau, jangan berhenti kacau sampai dia mendidih. Nanti dia berketul-ketul santan tu. Ingat tu yang blender tadi bawang merah, bawang putih optional. Siapa nak masuk suka, tak suka bawang putih bubur 2 ulas okey dah. Lengkuas, kunyit, cili besar, cili api. Cili api tu, cili besar bubuh lah seketul. Cili besar merah tu bagi ada bau-bau sikit kan. Cili api tu kalau siapa suka banyak, suka pedas, bubuh lah banyak. Last kali nanti kita masukkan ikan dengan daun kaduk. Jangan lupa garam dan gula secukup rasa. Itulah. Okey, bila dah hampir mendidih macam ni, kita masukkan ikan. Kita masukkan ikan haruan. Masukkan ikan haruan. Lepas tu kita masukkan daun kaduk. Ni daun kaduk ni. Kita masukkan daun kaduk. Lepas tu kita kacau lah sikit. Kita masukkan daun kaduk. Tunggu je dia masak. Nanti lepas ni bidih ni letak garam, gula. Tunggu siap je lah. Kita masuk daun kaduk. Dah siap dah tu, tutup api. Boleh hidang dah tu. Nampak tu macam tu. Dah siap dah, nampak. Dia akan jadi macam tu. Tutup api. Dah boleh hidang. Okey, tu dah ready untuk dihidangkan tu. Tu untuk makan, siap dah tu untuk makan. Tu macam ni.
Ini rupanya bila dah masuk pinggan. Itulah rupa dia dengan daun kaduknya ada. Okey, yummy bye.